Assalamualaikum. Tiba sikit. Kopi Kampung Gula Melaka 1. Okey. Ni nama apa? Kopi Sultan. Kopi Kampung Gula Melaka. Yang Sultan tu? Oh, coklat Sultan. Okey, aku nak Sultan Melaka. Sultan Melaka. Boleh. Macam ni kira ni? Macam mana kira? RM9.50 sahaja. Oh, ni harga. Oh, macam-macam Macam-macam ada. Mantap, Syapali. Yang ini pakai ais hancur. Ais hancur. Ais hancur. Baik. Mana kopi dah? Sekejap. Dalam ni. Okey. Kopi dia. Kau jangan pergi aku kau tuang sekarang. Ni apa? Ini susu. Aku minta tau. Bukan kau minta susu. Kopi Gula Melaka. Kopi Gula Melaka dia dua. Okey. Okey. Aku yang ajar kau Itu apa? Kau main pam je kan? Susu pekat. Apa tu? Itu? Lepas tu aku kena godak ni. Kau suka kau godak orang kan? Dia tak geli ke? Tak adalah. Oh, tak geli Dia lagi godak lagi lama. Oh, lagi godak lagi lama dia lagi sedap. Oh, Syapali. Okey, lepas tu? Tuangkan susu ni. Okey. Okey, lepas tu? Cantik, nice. Lepas tu aku tuang ni. Kopi. Aku nak tanya kau, apa beza kopi Gula Melaka kau ni dengan kopi Kak Ngah? Kopi Gula Melaka ni special dia adalah kita orang guna gula Melaka. Oh, maknanya Kak Ngah punya kopi padu lah. Kopi Kak Ngah padu, kita orang lagi padu. Lagi padu. Aku nak minum. Sekejap. Jangan tutup, letak straw je. Okey. Aku tak nak benda tu. Oh, tak nak. Okey. Dah nama kopi kampung, kau nak bandar ke dia pasal? Macam ni. Ada orang suka benda tu. Suka-suka dia nak bandarkan kopi ni. Anak dia. Nanti godak sampai bawah. Kau godak jap. Kau godak dulu. Nak minum ni kena godak sampai bawah. Aku pegang kamera. Aku nak godak. Kita try. Kopi Kampung Gula Melaka. Minta maaf Sultan Kopi dia berlemak mat. Sedap lah tu. Berapa ringgit tadi? RM9.50. Lagi 5% RM10. Baik kau makan asam pedas betul lah. Tapi sedap kopi dia. Mantap, macam besar. Kita orang buka pukul 5 sampai pukul 2 pagi. Okey, cuti? Setiap hari buka, tak ada tutup. Dekat mana? Dekat Pantai Kelebang, Melaka.